Daripada awal, memang Dina dengan Zack memang banyak sangat bantu dari segi persiapan, lepas tu advice macam-macam lah. Dan saya rasa Alhamdulillah hari ni majlis pun berjalan dengan lancar walaupun kita rushing kan. Tapi semua okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak Abang Jamil sebab banyak bantu kami hari ni. So far memang sangat puas hati, Alhamdulillah. Flow memang berjalan dengan lancar lah, ikut flow. Sebab dah ada Zack, MC semua kan, memang function. So kita orang tak payah fikir apa-apa. Kalau tidak, kita mesti stress kan. Kalau buat kat rumah kita stress, nak kena settlekan satu-satu kan. Dekat sini kita memang tak payah fikir apa-apa dah. Memang sepenuhnya pihak Abang Jamil yang siapkan semua. Kita just follow je tentatif tu. Dekorasi semua memang the best lah. Tak ada apa-apa lagi nak cakap. Semua dah okey. First time saya datang tengok kawasan, memang saya puas hati lah. Sebab satu, dia memang cantik decoration dia. Lepas tu dia agak luas juga sebab tetamu saya pun dalam 600 orang je. So far memang kita puas hati lah. Puas hati, cantik, dan dia punya kawasan tu tenang je. Alhamdulillah, puas hati banget. So far kalau belah kami, belah lelaki, diorang terkejut. Diorang ingat macam rumah biasa. Tapi sebelum diorang datang tadi, wow, okay, macam rumah orang putih. And then wow, dia cakap, okay. Diorang sangat impressed lah dengan rumah Abang Jamil Venus. Sangat Sangat recommend. recommend. Pasti akan recommend. Dia bagi 5. Bagi 5 bintang terus. Saya bagi 5. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Yeah, thank you guys. It's a wrap. Alhamdulillah.